Okey, kita buka kita mulakan uh, podcast kali ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Okey, Ana akan menjemput Dr. Nas untuk mulakan bacaan doa. Okey, insyaAllah Anda akan bacakan daripada surah At-Tahrim, ayat nombor 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Barakallahu azim. Okey, Serahkan balik kepada Akhi Fatah. terima kasih Dr. Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah dan selamat datang ke podcast Nagari. Saya Abdul Fattah yang akan menjadi host untuk siri pertama podcast kali ini. Sebelum lebih lanjut, senagari berasal daripada perkataan Jepun yang bawa maksud hubungan ataupun connection itu sendiri. Dan matlamat podcast kali ini, kita nak menghubungkan ilmu dengan masyarakat, menghubungkan ibu bapa dengan pakar, dan yang paling penting kita nak menghubungkan hati ibu bapa dan anak-anak. So dalam dunia hari ini, anak-anak kita membesar bersama teknologi yang ada dekat tangan kita sendiri kan, telefon pintar, tablet dan pelbagai gadget lah. Dan benda alat tu bukan lagi asing lah. Dan persoalannya bukan lagi sama ada anak boleh menggunakan gadget ataupun tidak, tapi bagaimana kita menggunakannya supaya ia membantu perkembangan anak dan bukannya mengganggu perkembangan mereka. Okay, baru-baru ini banyak perkongsian daripada pakar mengenai penggunaan gadget ketika waktu malam yang dikatakan boleh memberikan kekesan pada perkembangan bahasa, komunikasi dan interaksi sosial anak-anak. Jadi hari ini kita akan mencuba memahami isu ini dari sudut sains perkembangan anak dan pengalaman klinikal seorang pakar. So untuk membincangkan topik ini, hari ini kita sangatlah bertuah kerana bersama kita penulis yang sangat berpengalaman, iaitu Dr. Mariam binti Aizuddin. Beliau mempunyai 4 orang anak, berkeluarga, of course, dan sulung 19 tahun dan yang bongsu 9 tahun. Beliau merupakan speech therapist di Hospital Bukit Mertajam dengan pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang terapi pertuturan. Dan sepanjang kerjaya beliau, beliau banyak membantu ibu bapa memahami cara berkomunikasi dengan anak-anak serta menangani berbagai isu perkembangan bahasa dan komunikasi. Selain itu, beliau merupakan Ketua Wanita Ikram Pulau Pinang serta pelibatan dalam advokasi kanak-kanak wanita Ikram Pusat. Okay, terima kasih Puan Mariam kerana sudi bersama kami walaupun kita bersiaran atas talian kali ini. Sebelum tu nak tanya, audio video jelas ke untuk suara Puan Mariam? Assalamualaikum. Boleh dengar? Okey, boleh. Okey, apa khabar Dr. Mariam di Malaysia? Alhamdulillah.
Kalau di Jepun sekarang nak masuk musim panas. Kalau di Malaysia sekarang musim apa? Musim durian. Kita start. Betul. Musim durian. Okey. Apa perkembangan terkini dekat Hospital Bukit Mentajam? Ada Uh, ada apa-apa nak share ke ataupun okay, setelah 20 tahun kan menjadi speech therapist, apa perubahan paling ketara antara apa Dr. Mariam sendiri tengoklah antara kanak-kanak hari ini berbanding dengan kanak-kanak dahulu. okay. So, Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pihak Iman kerana menjemput untuk berkongsi sedikit pengalaman atau bertukar-tukar fikiran lah. Sebenarnya we learn from each other. Sebagai seorang speech therapist, kami pun belajar daripada ibu bapa sebenarnya kan, dan kita sama-sama bergerak bersama untuk improvekan anak-anak kita punya perkembangan lah. Kalau specifically saya sebagai speech therapist memang look into communication dan juga apa ini, selain daripada kanak-kanak kita lihat kepada orang tua jugalah. Alright, so selain daripada komunikasi, speech, bahasa, kita turut tengok bantu dari sudut makan lah, pemakanan. Alright, betul dalam 20 tahun ni ada a few changes yang kita nampak lah dari segi perkembangan dunia ataupun Malaysia secara spesifik. Yang kita nampak yang pertama yang kita kata sangat positifnya adalah para ibu bapa yang semakin cakna terhadap perkembangan anak-anak. Itu nombor satu lah. Nombor dua, ibu bapa sekarang dia berani untuk mendapatkan khidmat nasihat atau rawatan atau pertolongan. Kalau dulu banyak benda yang mungkin anak lambat cakap kita rasa macam tabu, kita rasa malu kan. Tapi sekarang ni ibu bapa sekarang memang dia boleh letak benda tu ke tepi dan tahu bila dia patut ke depan untuk bawa anak dia lah, untuk mendapatkan apa assessment dan intervention yang seterusnya lah. Mungkin satu lagi yang saya rasa yang ini nak bagi kredit lah kepada para bapa. Sebab yang saya boleh nampak sekarang ni banyak juga anak-anak yang datang, sebenarnya dia datang sesi terapi tu bersama bapa. Kalau dulu mula-mula awal saya bekerja memang biasanya masuk dalam sesi tu ibu dan anak. Sebab biasa nampaklah anak ni memang attach kepada ibu kan. Tapi lewat dengan perkembangan ilmu, kesedaran peranan bapa, jadi kita nampak bapa-bapa ni sebenarnya dah makin ramai yang take charge anak dia. Dan berani bersedia dan boleh bekerjasama bersama dengan terapis lah di dalam sesi. So itu satu perkembangan yang sangat baik lah. Okey. So maksudnya dalam pengalaman Dr. Siti sepanjang 20 tahun kan, adakah kes kanak-kanak lewat bercakap ni semakin meningkat ataupun disebabkan parents yang sekarang ni makin cakna ataupun macam mana? Sebab mungkin macam ada parents rasa macam zaman dia mungkin ada gadget kan, tapi apa beza macam penggunaan media antara dahulu dan gadget sekarang? Dan adakah macam masalahnya terletak pada gadget tu sendiri ataupun cara penggunaannya? Ataupun Okay. Baik. Dia ada, kita boleh lihat perkembangan tu secara berfasa lah. Ada kalau macam saya ni dah umur 40. Jadi masa
kalau kita bandingkan dengan zaman kita masa waktu kecil dengan ataupun ibu bapa muda sekarang umur 20-an, sewaktu mereka kecil adalah perbezaan kita kata keadaan lah, keadaan semasa yang bersifat dari segi teknologi digital. Jadi of course akan ada sedikit perbezaan cara ibu bapa yang berbeza usia ni menguruskan anak dari segi penggunaan gadget tersebut lah. Dan satu lagi yang mungkin pada pemerhatian klinikal kita daripada kita lihat jumlah rujukan kanak-kanak yang mempunyai masalah komunikasi mungkin sangat related juga dengan penggunaan gadget adalah meningkat selepas COVID. Masa awal sebelum COVID tu temujanji pesakit yang kita dapat tu jumlah rujukan tu separuh daripada selepas COVID. Jadi dan bila kita lihat kita jumpa kanak-kanak pasca COVID tu memang nampak signifikan bilangan kanak-kanak yang mempunyai masalah komunikasi due to penggunaan gadget yang berlebihan lah. Sebab kita macam host cakap tadi, penggunaan gadget secara umumnya tidaklah salah kan, tetapi bagaimana menggunakan, bagaimana diuruskan, itu yang memberi kesan kepada anak-anak lah. Okay, jadi macam saya sendiri sebagai ibu bapa atau ibu yang bekerja COVID tahun 2021 tu anak bongsu saya baru berusia 3 tahun macam tu lebih kurang 3-4 tahun lah. Okay. Jadi apabila COVID telah menyebabkan sekolah semua tutup dan suami saya sebagai seorang pensyarah memang kena bekerja dari rumah, tapi kita bekerja di hospital kan, jadi kita pergi bekerja dengan anak-anak yang kena cope dengan pembelajaran secara online pada masa tu, dan perubahan situasi anak-anak, proses pembelajaran anak-anak tu menyebabkan memberi kesan kepada si kecil ni. Apa kesan dia? Memang kita kata overuse of gadget tu masa tu untuk beberapa tempoh tu signifikan. Walaupun kita speech therapist aware tapi ada benda yang memang kita suka nak kawal juga kan, sebab keadaan memaksa ke apa begitu. Dan bila kita perasan dia macam dah beberapa bulan dan kita baru terketuk terketuk. Rasa macam something is wrong lah dengan anak saya ni. Kenapa speech dia tak berapa clear? Kenapa dia asyik tantrum kalau dia tak dapat apa dia nak kan? Yang mana lepas kita aware, kita kena ada self reflection sebagai ibu bapa kita selalu kena buat self reflection. Jadi kita rasa macam ada somewhere is not right cara saya menguruskan anak dengan gadget dan kita perlu ubah. Significantly kalau macam ibu bapa lain perasan mungkin ada penggunaan bahasa-bahasa alien bahasa alien. Contohnya macam mana tu? Maksudnya anak bercakap, dia cuba bercakap dengan kita tapi kita tak faham. Apa yang dia cakap ni? Contohlah kalau ayat yang 2 patah, saya nak makan, kita boleh faham. Ayah akan. Tapi mungkin bila dia nak cerita, ayah nak akan nasi goreng kan. Jadi kita macam apa yang dia cakap ni? So yang itu yang antara kita punya yang kita nampak kesan, dan benda ni lebih kurang sama je dengan pesakit-pesakit kita yang lain.
So dia adalah kesan daripada penggunaan juga gadget yang berlebihan, yang tidak diurus dengan baik, dan cara komunikasi orang dewasa dengan anak lah. So bila anak saya mencapai certain umur dan kita lihat perkembangan sebutan pelat tak pelat, pada umur sekian ada bunyi sekian, sepatutnya dah okey, tapi dia masih lagi pelat. So kita pun fikir, oh ini ada intervention yang kita kena buat. So kita ambil lah daripada situ So speech therapist pun falls into that. Betul. Okay. Quite interesting yang baru-baru ni kan. Doktor ada share artikel dekat page Ikram sendiri kan. Mengenai waktu makan boleh mengganggu perkembangan anak bila kita exposekan anak terlalu banyak time makan pun gunakan gadget kan. So just nak tahulah kenapa apa yang sebenarnya sangat penting untuk waktu makan tu perkembangan bahasa untuk anak-anak. Dan macam apa yang sebenarnya boleh yang berlaku apabila anak makan sambil menonton telefon dari sudut perkembangan otak tu sendiri, dan apakah yang mereka terlepas ketika itu. So boleh doktor share sikit. So waktu makan ni adalah waktu yang everyday yang ibu bapa akan ada masa dengan anak. Kalau boleh kita cuba untuk ada masa makan bersama lah. Okay, tu yang pertama. Dan daripada masa makan, sebenarnya adalah waktu yang paling baik juga untuk kita berinteraksi. Kerana apa? Atas meja makan tu, dia selain daripada interaksi just untuk makan, untuk minta, tetapi dia juga merupakan satu ruang diskusi keluarga. Pada waktu makan, sebab dia adalah rutin yang dilaksanakan setiap hari, dan setiap hari kita akan ada mungkin 3 meal time utama kan, sarapan, makan tengah hari dan malam. Jadi waktu tu sebenarnya waktu yang crucial untuk kita gunakan untuk kita rangsang komunikasi anak. Kenapa kita perlu berkomunikasi dengan anak? Yang pertama, kalau kita lihat masa anak kita baby waktu baru lahir, dia lapar dia buat apa? Dia lapar, dia akan menangis. Dia nangis. Dia berak, dia buat apa? Dia menangis. Dia nangis. Dia tak sedap perut pun dia nangis. Dia nak tidur pun dia nak nangis kan? Betul. Jadi menangis tu adalah satu kemahiran komunikasi, yang mana dia juga ekspresi dari emosi anak-anak. Jadi bila kita sebagai ibu bapa respon kepada ekspresi menangis tersebut atau emosi discomfort, rasa tak selesa, sedih, marah baby tersebut, so anak tu dapat cue yang kita sedang berkomunikasi dengan dia, dan kita akan selesaikan masalah dia, kita akan soothing dia. Dan benda ni berterusan sehingga anak besar, pada usia 6 bulan dia dah mula boleh babbling kan, baba dada. So pada setiap waktu makan pula adalah waktu kita feed anak kita tu, adalah waktu kita berinteraksi dengan dia. Kita akan cakap dengan dia, kita akan create bonding, dan itu merupakan satu stimulasi emosi, terutamanya kepada rangsangan otak. Sebab emosi yang stabil, anak-anak boleh lagi mudah untuk belajar benda baru kan, untuk explore pada masa akan datang. So jadi waktu masa makan, selain daripada ruang komunikasi, dia sebab ada duration kalau kita makan tu dalam 10 minit, 15 minit,
So kita akan ulang perkataan yang sama setiap hari, hampir setiap hari. Ya, makan, susu, nasi, kenyang, adik suka tak, masin, manis, semua tu adalah vocabulary yang kita akan ulang setiap hari. Dan masa makan tu penting untuk tidak ada gadget. Kerana bila ada gadget akan divertkan komunikasi kan. Itu satu. Nombor dua, dari segi waktu makan sangat penting tak ada gadget kerana kalau anak tu sambil dia makan dia fokus je kepada contohlah video kan, lagu baby ke, so dia tidak secara sedarnya sedar yang dia sedang mengunyah, dia sedang lapar dan dia sedang makan, dia sedang mengunyah, dia sedang merasai makanan tu sambil sehingga dia kenyang. Jadi dia mungkin tak ada habit pemakanan yang baik, dia tak ada eating dengan mindfulness. Yang dia tahu mulut dia kunyah-kunyah, lepas tu dia rasa selesa, tapi dia tak tahu bila dia kenyang, dan akhirnya mungkin dia akan dan senang berlaku overeating. Sebab dia selagi ada cerita tu, video tu, dia berterusan makan, feed kan, sebab benda tu berlaku secara tanpa sedar. Jadi akan berisiko untuk ada obesiti lah dia pada usia yang lebih besar. So ada juga risiko dari segi kesihatan di situ. Selain daripada ruang komunikasi tadilah. Sekejap, mengenai tadi kan, sebab quite interesting lah, macam ada anak-anak yang boleh capai tempoh waktu makan tu dalam waktu sejam ataupun 2 jam sampai untuk dia habiskan satu meal tu kan. Dan macam mana kalau apa pandangan doktor sendiri dengan ada ibu apa yang introduce screen time lah waktu makan tu sendiri, dan sebab obviously kalau kita introduce macam tab kan untuk tengok kan, dan dia boleh habiskan makan tu mungkin dalam 20 minit berbanding without maksudnya daripada without gadget lah. So apa pandangan doktor sendiri mengenai itu? In a way, yes. Satu, selain daripada masa makan yang singkat, selalunya dia relate dengan senang mak ayah suap. Selalu jarang yang berlaku makan ada tab kat depan tapi anak tu makan guna tangan, guna sudu. Biasanya dia disuap kan. Jadi dekat situ anak akan miss kemahiran fine motor skill, kemahiran motor halus. Dia belajar untuk hold food. Kalau orang Melayu yang biasa menggunakan tangan untuk makan nasi, mungkin kemahiran tu lambat, ataupun anak tu tak biasa menggenggam tangannya, tahu bagaimana untuk menganggarkan berapa banyak dari makan kan. So yang itu dia akan miss juga. Nombor dua, dia akan miss macam tadi saya kata, the experience of makan dengan rasa, dengan mindfulness. So memang dia in a way shortenkan masa, terutamanya untuk ibu bapa, sebab yang paling seronok kat sini ibu bapa lah. Kan, ataupun kalau macam pesakit saya, mungkin concern dia pasal bersepah. Anak-anak makan nanti dia bersepah, jadi dia tak nak bersepah kan. So kalau bagi gadget dia akan
tak bersepah sebab mak boleh duduk suap dia dengan lebih cepat. So dekat situ cuma ada satu apa yang panggil, nak besarkan anak ni dia memang mencabar. Sebab dia punya Betul. pace anak tu tak sama dengan pace kita ibu bapa. Jadi kita memang kena anticipate anak-anak perlukan masa yang lebih lama. Cuma kalau kita dah dedahkan anak dari awal, kalau sejak dia dah boleh duduk tegak elok, kita dah boleh ajar dia untuk pegang sendiri makan, dia ada dia punya pinggan dia sendiri, ahli keluarga yang lain duduk satu meja dengan dia. So dia akan ambil masa untuk develop dia punya gross motor, fine motor tu dengan lebih baik. Pada usia 3-4 tahun, dia dah pakar untuk makan menggunakan tangan. Ini sebagai contoh kalau tangan lah Kalau yang guna chopstick. Kalau yang guna spoon and fork lah. So proses untuk anak-anak belajar ni memang ambil masa. Tak boleh nak cepat-cepat, nak magic, memang tak boleh lah. Ni ada soalan singkat daripada orang rumah saya sendiri. Tadi ada mention pasal umur kan. Ada tak limit umur untuk pendedahan gadget pada anak-anak? Limit umur, had umur lah kan. Betul. Okay. Kalau ikut American Pediatric Academy Pediatric kan, dia cadangkan memang kalau umur infancy tak ada gadget langsung. Tapi saya rasa macam ni kalau saya lah sebagai ibu kan, saya rasa anak dalam pantang lagi mungkin anak tu dah terdedah. Contohlah mak dalam pantang pun mak nak scroll kan, Shopee ke. So jadi macam sebenarnya in a way anak tu nampak kan, sebab dia nampak the device, dia nampak the lights kan. Actually dia dah terdedah. Tapi basically setahun ke bawah tu memang no lah. Ataupun setahun setengah ke bawah is no. Setahun setengah sampai ataupun toddler lah, dia elok dengan kena ada orang yang duduk dengan dia, sebab kita nak pantau. Kenapa? Daripada 0 sampai setahun setengah adalah fasa kanak-kanak banyak berkembang melalui gross motor dia, motor kasar dan kemudian motor halus dia. Jika dia mendapat ataupun duduk saja di depan gadget pada masa yang lama, jadi masa yang lama tersebut telah dicuri oleh gadget. Sepatutnya dia gunakan masa tersebut untuk explore the world, untuk improvekan dia punya gross motor, fine motor skill, untuk dia belajar tentang persekitaran dia. So kalau masa tersebut telah diambil gadget, kita nampak lah memang ada efek lah dekat patient kita kan. So yang toddler tu mungkin dia dah nak somehow ada, mungkin kalau kat Malaysia ni, ataupun saya tak sure lah kalau orang dekat Jepun suka gunakan baby bus juga ke kan. Yang mana kena ada parent jugalah kat situ sebab boleh bantu untuk anak tu lihat konten yang bersesuaian sahaja. Sebab pada usia tu pun mereka belum boleh bezakan mana betul salah. Pada usia tadika tadika pun dia lihat American 4-5 tahun atau 4 hingga 6 tahun ni limit dia macam 1 hour per day. Tapi kalau macam kita fikir 1 hour tu macam sikit kot sebab apa? Hanya 1 hour je dia dengan gadget, masa lain sebenarnya siapa yang kena entertain dia? Parent lah kan? Jadi parent busy kan?
Sangat mencabar lah. Dia sangat mencabar. Okay, so masa school age, dia punya sampai umur 18 daripada around 6 to 7 sampai umur 18, limit per day yang di-advise adalah 2 hours maximum. So jadi ada reason kenapa kalau kita lihat daripada perkembangan kanak-kanak pada usia dia tadika pun dia masih lagi belum pandai untuk membezakan baik dan buruk, atau kita kata mumayyiz kan. Pasal mumayyiz tu biasanya dalam 6-7 tahun kan, baru dia boleh fikir, mula boleh ada problem solving, baru tahu this is right, this is wrong. Sebab pada fasa tadika, toddler, anak-anak ni dia tiru je semua benda. Apa yang dia nampak tu dia tiru sebab dia tak tahu benda tu betul lah atau salah kan. Jadi kalau kita tak pantau, jadi possibility untuk ada konten yang iklan yang tak elok naik pun, anak-anak pun boleh tiru juga kan. Itu dari segi height lah. Okay. Ni based on pengalaman doktor sendiri kan. Because ramai parents yang nyangka kan anak dia pandai menyebut macam pandai mengeja ataupun belajar bahasa asing, contohnya di Nihon sendiri melalui YouTube kan. So adakah sama antara perkembangan bahasa sebenar melalui apakah beza antara mendengar, menyebut, memahami dan berkomunikasi? So boleh doktor jelaskan bagaimana interaksi dua hala lebih penting pada hanya menonton video itu sendiri? Ya. So kalau kita lihat menonton video ataupun ni, dia memang satu hala lah obviously. Sebab video tak boleh nak respond to anak kita punya bunyi ataupun sebutan kan. So kenapa penting komunikasi dua hala? Yang pertama adalah pada aspek social communication. Social communication ni apa? Terutamanya kita boleh katakan berkaitan dengan body gestures, body language. Contoh kita punya eye contact bila bercakap dengan orang, kita mesti lihat muka orang. Tapi kalau dengan video, sebab dia tak ada orang kan, dia kartun yang bergerak, jadi anak tak belajar untuk ada a good eye contact. This is nanti bila besar adalah interpersonal skill ataupun skill berkomunikasi sosial dengan orang. Keduanya adalah kalau kita lihat dalam video anak-anak ni, lagunya laju. Bukan laju lah, tapi in a way laju sebab kalau kita parent dah hafal lagu tu, kita off kan lagu atau video tu, kita cuba nyanyi. Kita boleh follow tak the rhythm. Kita boleh follow tak the rate of the lagu. Sebenarnya kita akan ketinggalan juga kan. Jadi anak-anak punya attention span, bila dia dah biasa dengan benda yang laju, bila dalam komunikasi dengan dua hala, dia jadi tak sabar. Dia jadi macam nak cepat, tak boleh nak tunggu, which is itu tadi social communication skill yang related dengan proses pembelajaran dan proses untuk memahami ayat atau perkataan yang didengari. Okay, apa maksud ayat yang didengari? Contoh anak yang dah biasa tengok kartun atau gadget, mungkin dia tak boleh nak dengar ayat kita yang kita baru nak bercerita. Contoh kita nak buat ayat kucing makan ikan, sedap.
Anak tu mungkin boleh sabar untuk dengar kucing je. Ataupun dia dengar yang belakang je, ikan je. Jadi dia tidak dapat memahami ayat tu secara keseluruhan. Bila dia tak dapat nak compute ataupun hafal ataupun retain attention dia untuk keseluruhan ayat tersebut, dia akan simpan maklumat tu secara scattered. Bila dia nak keluarkan balik, dia hanya boleh keluarkan apa yang dia dah simpan sahaja. Jadi kalau dia simpan bahagian belakang, contohnya kucing. Jadi dia hanya boleh keluarkan kucing. Instead of mak dia dah ajar, kucing makan ikan. So dia akan miss ayat dan ayat tersebut akan jadi pendek dan dia effect lah dia punya speech. Speech jadi delay. Itu dia punya somehow dia punya perbezaan dan anak-anak kena belajar two ways communication untuk dia tahu bagaimana untuk dia react dengan orang lain yang sedang bercakap dengan dia. Sekiranya dia belajar two ways communication, bila dia bercakap ada respon daripada mama, ada respon daripada ayah puji dia, dia akan bercakap, dia nak bercakap dengan lebih banyak. Tetapi kalau daripada gadget dia tak dapat that respon. Jadi dia hanya tiru sahajalah. Bila dapat respon daripada ayah ataupun ibu, biasanya parent akan expand lagi kan. So dia akan belajar new word. Tapi dengan gadget tidak berlaku bahasa pertuturan. Yang dia mungkin dapat bahasa lagu lah. So kat sini, dekat chat sendiri ada dua soalan daripada Dr. Nas dan juga Dr. Suraya. Okay, Dr. Nas punya soalan, kalau masa makan video call dengan family okey ke? Sebab usually kami tinggal di Japan, ni dinner time adalah masa untuk video call keluarga di Malaysia atas waktu masa. So macam mana? Apa pandangan doktor mengenai soalan ni, ataupun ada advice ataupun pengalaman sendiri ke? Yang ini lebih baik lah saya rasa. Sebab bila kita gunakan video call semasa makan tu, kita memang bercakap dengan orang kan. So dia bukan skrip. Kan. Okay. So orang akan bercakap dengan pace orang. Kita akan ada that two ways communication. So saya rasa dengan kita punya keadaan semasa tu okey je lah. Tak ada isu sangat lah. Yang kita paling concern sebenarnya yang scripted tu lah. Yang soalan yang kedua daripada Dr. Suraya. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih untuk perkongsian bermanfaat. Saya membesar dengan pendidikan seperti Barney dan Friends, Hi-Fi, Teletubbies, Long City Cafe. Apa yang bezakan dengan konten pada masa kini? Saya pun tak faham dengan tung-tung sahur semua. Penggunaan bahasa tidak formal dan memberi gangguan terhadap pertuturan. Terima kasih. Yang ni lebih pada brain roots macam ke? Apa pandangan doktor mengenai persoalan doktor daripada Dr. Suraya? Apa yang membezakan konten pada masa kini? Okey. Bahasa pertuturan dia memang bahasa yang tidak formal lah. Dia akan ada banyak dipengaruhi oleh konteks ataupun culture lah. Kalau kat utara mungkin penggunaan bahasa dia berbeza, ayat dia berbeza, di Kelantan berbeza, di Tengah berbeza kan. Penggunaan bahasa tidak formal memberi gangguan terhadap pertuturan should be tak. Macam kalau kita speech therapist, contohlah saya nak lihat kanak-kanak boleh tak buat bunyi S bunyi S. Katakan dah umur 7 tahun dan sepatutnya anak tu dah acquire lah bunyi S.
dan S dia tidak sepatutnya bertukar menjadi C. Contohnya susu, dia tak sepatutnya cakap cucu. Tapi sekiranya berlaku, kalau saya dekat utara, bila saya buat terapi dengan anak, saya kena make sure yang saya tidak overimpose bunyi S tu melebihi culture. Apa maksud? Contoh orang utara, kalau S dekat belakang tu dia tak bunyi kan. Apa habis dia mungkin habis. Okay. Macam tu. Okay. Kan? So dia tak bunyi. Tapi kalau saya nak ajar bunyi S, saya kena buat kat position lain lah. Saya tak boleh over impose dalam culture tersebut. Sebab dalam konteks kita tengok pertuturan ni lebih kepada bahasa, sebab saya setting kat hospital jadi kita tengok daripada konteks komunikasi harian in mother tongue language. Kalau dekat sekolah ada mungkin lain sebab kita ada bahasa formal macam contoh BM ada bahasa formal. Jadi nak kena lihat yang anak tu boleh menyebut lah kan, kalau dari segi bahasa yang formal tu lah. Okey, membezakan konten. Saya rasa kalau saya ingat Barney and Friends, dia ada Barney tapi dia ada friends dia yang manusia kan. Sejak manusia. Dia ada orang kan. Teletubbies tu saya kalau 10 atau 15 tahun lepas passion saya banyak lah yang suka Teletubbies ni. Ataupun 20 tahun lepas. Kadang-kadang passion saya akan datang dengan bunyi high pitch Teletubbies. Oh, okay. Jadi saya tak suka Faham. juga. Saya akan cakap dengan mami dia, kalau you nak ada, maksudnya contoh mami terpaksa masak, takut keselamatan anak, terpaksa bukakan cerita ke kartun ke apa ke kan. You bagilah kartun yang ataupun yang boleh bercakap. Macam Along City CV tu saya rasa quite okay sebab dia memang manusia kan. Cuma over sikit lah kot dia punya cara dia kan. Ni yang kalau saya ingat lah apa yang membezakan dengan konten pada masa kini. Masa kini sebenarnya banyak. Kita boleh buat pilihan lah. Ada kartun yang ataupun ada rancangan yang memang boleh follow anak kita punya perkembangan. So kita kena pilih yang bersesuaian dengan usia anak kita lah. Yang kita tak overimpose. Contoh kalau macam kartun Ejen Ali. Mungkin bukan untuk budak umur 2 tahun ataupun 3 tahun. Kan, tapi budak yang mungkin dah preschooler macam 5 tahun atau mungkin sesuai. Tapi itu pun ada, kena tengoklah konten kan. Mungkin kita kena cakap ada aksi-aksi yang tak sesuai dilakukan sebab anak kita tak dapat nak bezakan. So mengenai pemilihan animation tu sendiri, maksudnya kalau kartun tu tak menyerupai manusia sebenar ataupun macam contoh sebenar tadi Dr. Suraya ada kat chat tu kan tung sahur kan, sebab dia macam block dan tangan dan dia terus tak ada badan, just kaki, itu pun antara yang boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak ke ataupun macam mana doktor? Dia kena tengok fasa usia anak yang kita exposekan lah. Kalau ada anak tu dia dah boleh imaginatif dia dah mature sikit, dia boleh then that's quite appropriate. Kalau yang masih young age kan, kadang-kadang macam walaupun saya share tadi tentang American Academy punya guideline, tapi in reality kita sebagai parent pun challenge kan nak ikut dia punya guideline tu.
Betul. Jadi for some reason yang kita kata yelah kita bagi apa discount lah kan. Kita kena pilih yang betul lah. Sebab macam contoh Upin Ipin kan. Ramai je budak yang suka. Tapi ada certain dia punya episod mungkin tak sesuai dengan certain umur. Faham. Okey, untuk yang ada satu just ingat ni untuk kita faham realiti ibu bapa sekarang ni kan, dengan kesibukan bekerjanya menguruskan beberapa orang anak dan kadang-kadang gadget ni jadi penyelamat sementara untuk ibu bapa lah. So macam mana parents sendiri untuk cari keseimbangan supaya gadget tu tak adalah membawa kemudaratan, tapi kalau dia dah ke arah kemudaratan, di mana ibu bapa perlu bermula untuk mengatasi ketagihan itu sendiri. Okay. Nombor satu sebagai parent, ibu dan ayah, dia kena bincang dulu. Kita kena buat setting ataupun peraturan dalam rumah kita, guideline dalam rumah kita. Pertama kena ada dia panggil ibu dan ayah mempunyai pandangan yang sama lah, kan? Agreement yang sama. Tak boleh ayah punya pandangan begini, ibu punya pandangan begini, tak boleh. Dia tak boleh ada beza. Kedua, dah ada peraturan yang konsisten. Kalau dinasihatkan, kita ada ruang yang kita kata ruang tanpa gadget. Contohnya bilik tidur tak boleh guna gadget. Ruang makan semasa tengah meal time tak boleh guna gadget. Dan peraturan ni mesti samalah untuk ibu bapa juga. Kan? Tu nombor satu. Ataupun gadget tu mesti digunakan di ruang tamu sahaja. Dengan reason kita lah kan. Kenapa? Sebab kita nak memelihara anak kita daripada penyalahgunaan gadget lah. Okay. Yang seterusnya, kita kena ada tetapkan had masa. Saya boleh lihatlah, parent kena decide had masa, bila boleh guna, timing kan. Contoh, kalau macam saya hujung minggu saya kata okey, siapkan semua kerja sekolah dulu, dah kemas semua uniform, ada ni, then baru kita allow kan. And then type of rancangan lah. Semakin anak besar, anak akan demand kita lebih pelbagai. Contohnya kalau sekarang ni mungkin ada orang dia allow anak dia untuk ada media sosial. Walaupun sebenarnya company media sosial tu dah ada dah guideline dia kan. Jadi kita kena lihatlah yang itu. Kalau macam saya sendiri, kalau anak saya start ada IG, Instagram tu pada usia dia 11-12 tahun. Tapi device tu device saya. So kita tak allow dia ada own device. So sekarang ni ada device tapi share. So dia tak ada own device lah untuk dia guna, sebab bila dia ada own sendiri dia senang violate lah. And then perlu kalau anak tu dah kita boleh introduce untuk dia minta izin lah nak guna. So kita tahu. Dan yang ini saya cuba buat kalau dengan suami, sebab anak saya dah besar. Jadi bila katakan diorang cuti, saya tak ada kat rumah, husband tak ada kat rumah,
Dia orang akan call dulu, minta kebenaran nak guna. Kan? Walaupun kita hadkan masa, kadang-kadang masa mereka jadi masa akhirat lah. Contoh kita tetapkan 45 minit, dia 45 minit dia lah. Okey, dan kita kena cuba jadikan gadget ni bukan bahan untuk kita guna untuk sebagai pemujuk. Macam anak tantrum, Ana ambil. Tak, yang tu tak mau. So kita allow dia sebab kita tahu zaman ni memang tak dapat dipisahkan, dan in a way dia pun tak nak ketinggalan dengan kawan-kawan dia kan. Ada certain macam anak saya, dia akan cakap, saya tak tahu pun lagu tu, kawan-kawan semua nyanyi lagu tu. Jadi dia macam rasa being left out kan. So mungkin ada keperluan di situlah dari segi anak kita nak masuk dalam dia punya circle kan. Okay. Dan sekiranya dah nampak red flag ataupun berlaku, kita kata anak kita dah start addicted. Addict tu kita boleh tahulah bila kita kata okey dah habis masa, lepas tu dia marah-marah, dia tak puas hati, dia mengamuk bila kita ambil ataupun off gadget kan. Jadi yang itu kita kena buat langkah intervention. So kita namakan sebagai detoxification lah. Kita detox dia punya addiction tu. Satu, mungkin kita delaykan penggunaan gadget tu. Kalau selama ni katakan pukul 9 pagi dah dapat gadget, mungkin kita delaykan jadi pukul 10 atau pukul 11 kan. Tapi of course kita kena isilah masa dia tu dengan aktiviti lain yang dia boleh divertkan tumpuan dia, dan dia tidak berada dalam emosi yang marah je sampai dia dapat gadget tersebut. Dan kalau anak makin besar, saya rasa umur school age tu kita dah mula boleh introduce dah timing lah. So kita bagi tahu dia, dan juga kita terangkanlah reason ya. Ada certain patient saya mungkin yang kalau macam umur maksudnya 6 hours per day tu memang dengan gadget je. Jadi macam mana ibu tu nak detox? So kita galakkan dia detox secara bertahap lah. Daripada 6 jam turunkan jadi 5 jam setengah. Kemudian jadi 5 jam. Lepas tu 4 jam setengah. So kena ada plan yang tu secara bertahap-tahap jugalah. Sebab kita jumpa jugalah pesakit kita yang memang bila masuk kita minta off handphone ataupun gadget tersebut, dia terus mengamuk selama 1 jam tu tak boleh nak buat apa-apa lah. So dia punya addiction tu sampai ke tahap macam tu. So berkait dengan tadi tu, aktiviti apa yang rasanya doktor rasa membantu dalam detoxification tu untuk anak-anak tu kan? Sebab kita dah delay kan tu, ada ke cadangan ke kalau doktor pandangan doktor? Boleh. Dia terutamanya bila kita buat detox ni, kita delay kan, kita kena presence lah. Masa yang kita dah off tu, kita kena presence. So apa aktiviti yang kita boleh buat semasa kita presence? Ikut tahap anak lah ya. Kalau rasa anak tu masih umur prasekolah, jadi kita buat aktiviti yang, kita cari aktiviti lain yang dia minat selain daripada gadget tersebut. Okay, wallahualam yang ni parent kena identify lah apa minat nak. So kalau anak minat mewarna, mungkin kita buat mewarna. Kalau anak suka bermain di taman, wayan, dan kita bawa ke situ. Having some aktiviti di luar rumah pun bagus juga sebenarnya, boleh
kita divertkan dia lah kan. Ataupun mungkin kalau anak yang memang suka menyediakan meal prep, dan boleh buat bersama, ajak dia together lah. So yang penting dia tahu dan dia nampak kita ada dengan dia. Jangan pula lah kita yang gunakan gadget depan dia kan. So itu memang trigger lah. Okey, kita ada soalan daripada Atika di ruangan komen. Apa pendapat doktor mengenai pendedahan gadget yang dijadikan sebagai reward? Contoh, anak telah behave ataupun dan parents bagi anak tengok TV atau main game at the same time, dah siap homework baru boleh tengok TV. So as a reward boleh ke? Pandangan doktor. Saya nak pandangan saya, kalau boleh elakkan. Macam apa tadi, kalau kita buat peraturan ataupun guideline kan, kita dah tentukan, contohnya Muhammad Muhammad ada masa untuk guna gadget ni 45 minit sahaja, contohlah satu hari. Jadi kita jadikan benda tu adalah ruang untuk dia gunakan. Dia bukan reward, tapi dia adalah some sort of like sebahagian keperluan macam itulah. Tapi kita boleh terangkan dekat dia, in order to use this, kita kena ada jadual. So kita biasakan dengan dia ada rutin. Dia selesaikan benda yang penting dalam hidup dia, baru dia boleh gunakan dia punya masa tadi tu tersebut. Masa tu bukan kita bagin lah. Tapi kadang-kadang saya guna juga orang kata kita potong masa dia kadang-kadang kita guna juga that kind of ni. Tapi memang somehow nampaklah respon kalau kita buat begitu, kadang-kadang anak tu dia bertambah tak puas hati dekat parent dia. Dia akan macam tak puas hati. Kenapa ambil pula, itu masa dia, itu macam hak dia. Sebab dia bila anak makin besar, dia akan boleh argue pula dengan kita. Mama dengan ayah tu guna handphone je, kan. Walaupun apa-apa alasan kita nak kata kerja ke apa ke kan, tapi akan adalah that argument. So saya punya cadangan, dia bukan reward. Sebab kalau reward, dia akan bila-bila masa dia dah buat benda baik, dia akan claim. Jadi kita akan mengalami kesukaran untuk ikut peraturan yang kita dah tetapkan tadi tu, yang contoh 45 minit je satu hari. Sebab kalau reward boleh, anak-anak kita ni pandai, dia suka nego. Akan. Okey, terima kasih. Rasanya kita dah menghampiri soro-soro dah 1 jam. So just just repeat fire question untuk doktor yang disediakan oleh AI sendiri. Okey, jawapan dia atau ya atau tidak. Okey, doktor. Telefon semasa makan, ya atau tidak? Tidak. Tablet sebelum tidur? Tidak. Kartun pendidikan? Ini ya dan tidak. Ikut umur, ya. Okay. YouTube Kids? Okay. Okay. Ikut konten juga. Video call dengan atuk dan nenek? Okay. Ya. Okay. Okay. Baca buku sebelum tidur? Ya. Dan bermain bersama parents? Kanak-kanak. Okay, ya. Okay. Okay. Kita buka soalan pada
pendengar ataupun untuk penonton. Ada soalan yang ingin tanya secara live ke? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Syafiq. Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik. Di sini saya ada 2 soalan. Soalan pertama, ada tak perbezaan manusia bercakap dengan kanak-kanak dengan gadget yang bercakap dengan kanak-kanak? Itu satu. Satu lagi, kalau kita nak terapkan new skills lah, contoh macam kita nak anak tu belajar new language kan, is it penggunaan gadget boleh jadi satu alternatif dalam pengajaran ataupun kita bagi dia bergaul macam mana? Bergaul dengan dengan orang-orang lain kan, so dia boleh belajar new language. Terima kasih. Sama. Yang pertama, perbezaan manusia cakap dengan gadget cakap memang ada beza. Manusia bercakap, kita boleh buat intonasi, kita menggunakan intonasi dengan betul, dengan mimik muka yang betul dan lebih nampak secara berdepan, face to face kan, bila manusia yang bercakap. Bila gadget yang bercakap, dia punya gelombang tu dah gelombang lain kan. Dia bukan gelombang bunyi yang sama dengan suara manusia tu sendiri. Dia ada perbezaan juga kalau kita perhatikan anak-anak yang over sangat, kadang-kadang dia panggil pseudo autism. Penggunaan gadget yang terlampau tinggi sampai absorb. Jadi kadang-kadang suara yang digunakan tu macam high pitch, suara high pitch. Dia tidak pandai mengawal volume ataupun pitching suara dia. So itu ada beza lah kesan kepada anak lah gadget yang bercakap dengan manusia yang bercakap. Okay. Nombor 2 tadi new language boleh guna sebenarnya ramai juga ataupun anak saya sendiri mungkin bila dia tengok Jepun kartun Jepun, jadi dia pick up lah beberapa word sebenarnya kan daripada situ. Saya tak tahu lah, saya rasa okey je sebenarnya nak belajar bahasa baru, bahasa lain ataupun bahasa orang yang tak ada di persekitaran kita. Nak belajar menggunakan gadget ataupun dengan menonton rancangan kan, saya rasa tak ada masalah lah kalau nak tujuan dia memang untuk belajar new language. Terima kasih. Terima kasih soalan. Ada lagi ke? Kita buka. Dr. Mariam, saya nak tanya tantrum. Nowadays kita perasan bukannya mau bawah 6 tahun ada tantrum kalau kita tak bagi di waktu mereka perlukan. Ada tak cara untuk penalty, is it penalty ataupun perkataan yang sesuai untuk kita bagi waktu mereka tantrum? Let's say no. Kalau perkataan no tu dia lagi tantrum kan? Ada tak ayat ataupun perkataan yang sesuai? Terima kasih. Tantrum untuk anak bawah 6 tahun. Betul, bawah 6 tahun. Biasanya kadang-kadang macam tadilah penggunaan bahasa sebab kalau anak-anak yang bijak ni dia memang sangat alert dengan perkataan yang kita gunakan. Jadi antara perkataan yang kita boleh gunakan instead of no, tak boleh, kita kata contoh abang dah habis masa, so sekarang masa untuk kita buat aktiviti, contohlah aktiviti menulis, aktiviti bermain. Okey, handphone ni dia nak rehat sekejap.
Nanti kita jumpa lagi ya. Contoh esoknya lah kan sebenarnya. So kita boleh gunakan that kind of ayat jugalah untuk nego dengan anak kita supaya pun kadang-kadang dia nampak lah sebenarnya bukan mama tak bagi, tapi mama tengah buat disiplin dengan you, ikut peraturan kan. So kita bagi tahu dia yang kita firm dengan kita punya peraturan lah, and kita serious about it. Selain perkataan no kan tadi kan, mungkin boleh gunakan that some sort of like diversion lah. Okay, terima kasih Dr. Suraya. Mungkin ada satu lagi lah sikit je lagi mungkin saya tak sentuh sangat tadi adalah bila guideline kita cuba buat dengan anak kita do and don'ts tentang gadget ni. Sebenarnya somehow bila mereka makin besar, kita banyak kena buat reasoning lah dengan mereka sampai ke tahap they have their own devices and dia dah jadi adult. Bila dia adult, dia boleh gunakan device tu mengikut dia punya keperluan kan. Tapi masih sebelum sampai kepada fasa yang dia memang dia punya ada own devices tu, kita nak dia acquire skill untuk dia mampu mengawal diri dia apabila menggunakan device. Kita punya aim adalah anak tu dia sampai maturity dia yang dia tahu bila dia patut off device, yang ini dia boleh guna, dia tahu bila device tu telah memberi kesan kepada diri dia sendiri. Contohlah kalau macam anak yang dah 17, 18, 19 kan, kalau dia nak periksa, dia boleh kawal, dia boleh off ataupun letak jauh. So kita tahu kawalan diri dia menggunakan device tu matured lah kan. So yang itu yang kita aim lah, kita tak nak addiction tu berlaku dan penggunaan device secara tidak baik lah, tidak pandai menggunakan device tu dengan bijak dalam anak kita. Okey. Saya ada soalan. Assalamualaikum Doktor. Saya Atika. Apa pendapat Doktor mengenai parents yang langsung tak beri exposure pada gadget pula? Contoh ada certain parents kan yang zaman sekarang umur 6 tahun langsung tak bagi anak-anak tengok TV, tengok phone. Kalau macam tu, apa probability untuk dia, contohnya umur 7 tahun baru start slowly expose pada gadget kan. Adakah dia akan kena culture shock ke dengan zaman sekarang yang teknologi makin canggih kan. So dia akan lack of skill dari teknologi ke. Kalau macam tu pula macam mana Doktor? Saya tengah fikir. Satu, saya punya pandangan lah, penggunaan gadget ni lambat laun ataupun maksudnya kalau sampai umur 6 pun tak expose, anak tu sebenarnya dia boleh catch up. Provided development dia yang lain okey lah. Dari segi kognitif, dari segi play skills dia okey kan. Maksudnya selepas umur 6 kita baru beri, dia akan boleh catch up sebenarnya dengan that teknologi, dengan skill. Pada pendapat saya sendiri, dia tidak menyebabkan anak kita hilang skill. Jika anak kita berada dalam environment, contohnya kalau dah pergi preschool kan, environment dia macam tak kisah pun dia, dan anak kita punya karakter pun dia tak kisah pun dia tak tahu apa yang orang lain tahu. Saya rasa
okey je kalau tak expose pun kepada gadget. Tapi ada setengah kanak-kanak dengan karakter dia yang dia rasa macam left out sangat kalau dia tak tahu apa yang kawan-kawan dia cerita, apa yang kawan dia tengok kan. Dia rasa left, dia rasa kalau ada kesan kepada dia punya social dengan kawan ataupun mungkin environment kawan yang mungkin macam maksudnya left dia kan, awak ni tak tahulah, jadi saya tak nak kawan awak ke, itu contoh. Kadang-kadang among children ni dia adalah dia punya isu dia sendiri kan. So mungkin yang itu kita kena ada negotiation, consider jugalah supaya dari segi keperluan social dan psikologi social dia tu tidak menyebabkan dia rasa left out sehingga dia nak isolate diri dia daripada dia punya persekitaran pembelajaran atau kawan-kawan lah. So dia tak ada satu jawapan yang ya dan tidak macam tu, tapi ikut keadaan anak. Tapi dari segi skill saya percaya dengan kognitif yang normal, dengan development yang normal, walaupun dia lambat didedahkan dengan gadget, dia boleh pick up. Sama saya ambil contoh contoh macam opah saya lah. Walaupun dia dah 80 tahun, dia pandai pula buat WhatsApp call, Gmeet kan. So padahal waktu dia kecil tu dia tak ada pun phone kan. Nak tanya satu soalan last boleh ke? Oh, boleh Kak. Boleh. Apa ni, ada tak antara patient Dr. Mariam dengan patient yang berumur, bukan kanak-kanak lah, dia umur dia mungkin remaja dan ke atas, mungkin dewasa ke, ada tak yang mengalami masalah tu lah, dia bukan di kalangan kanak-kanak, tapi sebab sekarang kita tengok kita surrounding kita pun memang dengan gadget kan, bukan anak-anak saja, dia punya parents tu macam ada tak impact dia kepada dewasa ni lah, orang-orang dewasa ni, dan dia perlukan sampai ke tahap dia perlukan rawatan. Okay. Biasanya kami punya referral kalau yang dewasa adalah yang memang ada underlying medical condition lah. Contohnya memang autism, ADHD, itu sekolah menengah pun ada juga layan datang kan. Tapi kalau yang parents per se tak, selalunya kalau adult ni yang macam tadilah yang saya sebutkan and dirujuk oleh terutamanya psikiatrik lah dari segi ni. Addiction yang dewasa dari sudut contoh kalau isu di kalangan orang dewasa mungkin pornografi ke apa ke, yang itu banyak dengan psikologis lah. Tapi secara keseluruhannya kadang-kadang anak-anak punya penggunaan gadget ni banyak juga dipengaruhi oleh environment persekitaran dia, terutamanya ibu bapa lah, ibu bapa, atau kalau dekat sini yang mana kanak-kanak yang duduk dengan atuk nenek lah. Okay, masih ada persoalan ke dari penonton? Sebelum tu dekat chat box ada borang untuk muhasabah. Mohon peserta untuk mengisi supaya dapat berlaku penambahbaikan untuk program masa akan datang. Dan yang Ana ada share untuk rumusan untuk hari ini, panduan gadget yang sihat yang di-sharekan oleh Dr. Mariam sendiri.
So dalam 2 minit ni, lagi 2 minit, kalau tak ada soalan, Ana akan tutup untuk program kali ini. Perumusan yang di-share di chat box. Sebelum kita mengakhiri episod kali ini, ada apa-apa pesanan yang terakhir Dr. Mariam untuk pada parents yang mendengar podcast ni? Uh, Terakhir. Alright. Pertamanya, kita cuba untuk sebagai parent, kita gunakan peluang untuk berkomunikasi sebanyak-banyaknya dengan anak. Berkomunikasi dalam aktiviti harian dan juga secara bersamanya sehingga mereka meningkat remaja dan dewasa, dia sangat memberi kemahiran yang baik kepada anak. Sebab anak akan boleh membesar menjadi orang yang boleh mengekspreskan diri dia dengan cara yang betul dan baiklah. So jadi pada masa yang sama, kita tidak menidakkan teknologi yang ada pada hari ini dengan persekitaran dan keperluan penggunaan gadget dan lain-lain, tapi dengan kawalan yang betul lah, dengan guideline yang betul. Itu saja. Okay, terima kasih Dr. Mariam atas perkongsian yang sangat bermanfaat hari ini. Dan saya percaya ramai parents dapat perspektif baru. Restriction, ada soalan lagi. Restriction bermula dengan diri ibu bapa dulu kan? Ibu bapa tu model kepada anak lah. Kadang-kadang kan anak tu dia tiru apa yang kita buat So Betul. jadi kalau restriction tu maksudnya kalau kita dah buat guideline tadi, kita dah buat ada peraturan, dan kita pun kena ikut jugalah. Okay. Okay Kak Yung. Okay Kak Yung. Harap jelas. So hopefully segala ilmu yang dikongsikan hari ini menjadi amal jariah dan memberi manfaat kepada lebih ramai parents. Untuk podcast kali ini. Dan kepada semua penonton yang mendengar, jika merasakan episod kali ini bermanfaat, kongsikan kepada pasangan, ahli keluarga, rakan-rakan yang mempunyai anak. Dan insyaAllah kalau kita akan kembali lagi untuk episod podcast Nagari yang seterusnya dengan topik-topik kekeluargaan, perkembangan kanak-kanak yang lain. So itu saja daripada saya sendiri. Okay, just nak sampaikan penutup dia, hadis Bukhari Muslim. Setiap anak yang dilahirkan dia adalah dilahirkan atas fitrah kan. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. So saya Abu Fatah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap, MC kita nak, tuan host kita nak minta peserta ambil gambar ni. Kalau dia boleh buka kamera. Okay, yang boleh buka kamera, boleh on kamera. 1, 2, 3. Okay dah. Okay, jazakallah khair. Okay, terima kasih. So, yang mana yang belum lagi, serta yang belum lagi isi borang musabah, tolong supaya boleh berlaku penambahbaikan program akan datang.
kasih sangat-sangat untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Maria. Mariam. Terima kasih semua. Assalamualaikum.